Baiklah, seterusnya langkah yang kedua, pastikan cikgu telah pun berada di dalam tab akaun delima, ya, macam ni. Okay, kita nak elakkan akaun kita clash dengan akaun Gmail, ya. Pastikan kita login delima, ni delima. Okay, ni rupa untuk akaun delima. So kita tambah kat sini tab baru sini. Cikgu letakkan link app yang saya hantarkan melalui email di sini. Okey, baiklah. Saya akan tunjukkan sekejap, ya. Saya nak pergi ambil link copy app tu. Baiklah, saya dah dapatkan link tersebut. Okey. Letak di sini, Ctrl V. Okey, ni ialah link untuk cikgu copy app daripada saya. Okey. Ni tajuk dia, copy app transit. Macam ni tajuk dia. Jadi cikgu ambil dan letak dan enter. Seterusnya cikgu akan dapat macam ni. Okey. Copy app transit, PBD simple, read only, deploy copy app. Okey, ni semua ni. Okey, biarkan yang penting sekali di sini copy app. Cikgu mesti buat copy app ni. Okey. Padam. Okey, boleh padam. Namakan kepada pilihan cikgu lah. Contohnya PBD kelas saya. Boleh, ya. Ataupun PBD tahun 5, macam tu. Apa-apalah. Ataupun PBD Nur Hayati. Macam tu lah. Apa-apa asalkan lain. Asalkan lain daripada nama yang saya tadi tu. Okey. PBD contoh. Okey, jadi ni tak apa, tak wajib pun. Kalau nak isi lah education training ni, biarkan Google. Okey. So kita tekan copy app. Okey, tunggu sehingga selesai. Okey, kalau tengok dekat sini lah atas ni, dia tunjuk berapa persen dia bergerak untuk copy. Okey, dia bergantung kepada kelajuan internet dan juga saiz app ni. Okey, untuk app PBD ni simple je sebenarnya. Dia tidaklah terlalu besar sangat saiz app ni. Okey, tak ada banyak pun maklumat yang sedia ada dalam app ni. Ya. Jadi tunggu sehingga selesai. Dia akan bertukar menjadi 100%. Okey, situ ialah langkah seterusnya yang mesti dibuat. Kalau cikgu tak buat langkah ini, kesan dia akan menyebabkan app yang saya berikan ini mungkin bersambung dengan cikgu-cikgu lain. Sekiranya ada cikgu lain yang membeli juga app ni, dia tidak rename app ni, dia guna juga nama tu copy. Jadi takutlah bertindih antara satu sama lain. Siap. Jadi ini ialah app yang cikgu akan dapat. Okey, kalau cikgu perasan ni lambang dia bertukar, logo dia bertukar. Sah lah, maksudnya itu ialah app yang telah disalin. Okey. Setiap kali kalau kita membuat salinan atau copy app, sepatutnya logo tu bertukar. Okey, ikon kat dalam ni tak bertukar, tapi logo di tepi ni tu menunjukkan betul app tu betul copy yang lain, bukan copy yang sama. Okey, kalau app yang sama, nanti kalau kita isi data, dia pun isi juga, cikgu lain pun isi, bertindih. Okay, jadi ni seterusnya langkah yang ketiga. Seterusnya, sekiranya cikgu nak sambung, buat terus, boleh buat terus, ataupun cikgu berhenti dulu. Okey, relax dulu, lepas tu sambung proses seterusnya. Okey.